Assalamualaikum, selamat pagi. Sekarang saya record ni pagi lah, nampak tak cahaya bersinar-sinar. Okey, hari ni Finas nak pergi ke salah satu site yang dekat sangat dengan office. Office kita berada di Setia Alam korang, HQ. Alright, so lebih kurang dalam 20 minutes macam tu. Kalau jalan lengan mungkin lagi cepat. Yang berada di pinggiran Subang iaitu Surau Baitul Mukmin. Surau ni baru. Bila kita tengok gambar sebelum dekor tu, masih proses dalam menyiapkan lagi dia punya building tu, belah dalam dia. Okey, so saya dapat tengok 3D dia tadi. Cantik korang, warna biru-biru turquoise. Nak tengok tak hasil dia? Tengok video ni sampai habis, okey? Kita dah sampai dah korang. Macam Vina cakap tadi, masih dalam construction, tak siap pun lagi tapi dekor 3-in-1 dah siap. Oh, sangat cantik. Jom tengok. Oh, nampak dekor kita dah siap. Sangat cantik, sangat comel. Okey, dekor kita siap dulu sebelum surau siap. Okey. So kau boleh nampak yang kat belakang tu warna hijau tu adalah surau asal. So nampak kawasan luar pun masih lagi dalam proses construction. Tapi dekor dengan 3-in-1 siap terlebih dahulu seperti yang kita janjikan dalam work schedule kita. Ni dia nampak warna biru gelap, and then yang combine pula dengan colour turquoise yang ada pada Kerawang. Sangat cantik. Tak lupa pula kita punya acrylic gold yang menjadi permintaan hangat, permintaan ramai. Warna acrylic gold ni sendiri yang akan menaikkan design ruang solat tu sendiri. Macam saya cakapkan, dekat mihrab ni tak sah kalau tak ada LED. Kiranya macam tak complete lah mihrab kita kalau tak ada LED light macam ni. Sangat cantik, sangat comel. Bagilah ruang dan juga masa kepada Finas untuk menghayati dekorasi kat sini. Sangat best, sangat lawa korang. So kepada anda dekat luar sana yang kata Finas, dah bawa dah kita orang dekat Ipoh, dah bawa dah dekat Kedah, dekat Selangor, dekat Lembah Kelang, bawa pula dekat negeri lain. Dekat mana? Komen kat bawah, okay? So kalau in case kata mana nak pergi Johor pula, InsyaAllah Fina akan bawakan korang pula dekat site dekat Johor. Apa pula rupanya? Okay, so jangan lupa follow, like dan share supaya banyak lagi konten Fina akan share kepada korang. Dekor bersama dengan 3-in-1.